Hai semua, welcome back. Hari ni saya tak ada buat apa pun. Petang ni saya je duduk tepi rumah saya je. Okay. So hari ni saya nak mancing. Okay, sebab dah lama saya tak mancing. So kita tunggulah. Kalau you all nak tengok pancing saya tu kat sana. Nampak tak? Kalau you all nampak lah. Saya tak nampak je. Okay. Kalau korang nampak yang atas air tu kan, so itu tengok yang gerak tu, so tu pelampung lah. Okay. So kita nak tahu ikan dapat ke tak. Biasanya tengok benda tu lah kan, benda basic je. Okay. So sekarang ni saya nak tunggu dia tenggelam. Sebab biasanya kalau tenggelam kan, okay, dah boleh angkat, tapi belum lagi lah. Dia kena tenggelam berpanjangan. Kalau setakat tenggelam macam tu mungkin ikan kecil je. Tapi kita tengoklah, sebab sekarang pun dah nak maghrib, mungkin ikan besar. Okay. So kita tengoklah ikan apa yang bermain kat situ. Kita tunggu. Okay. Tengok. Kalau tak ikan haruan, mesti ikan keli. Tak pun ikan-ikan yang biasanya dapat time maghrib. Okay. Ni saya mancing anak sungai tepi rumah saya je. Okay. So kita tunggu macam mana dia nak tenggelam ke, dia nak apa ke. Okay, kalau tengok pun dia still moving. Saya rasa kalau dia moving lagi, kalau dia tenggelam lagi sekali, saya akan angkat lah. Lepas tu kita tawakal lah dapat ke tak ke ikan apa je. Mungkin ikan kecil je kot. Kalau ikan besar mungkin dia tak main macam ni. Okay. Ni saya cakap berdasarkan pengalaman saya mancing lah. Kalau dia jenis tenggelam timbul macam ni, ikan main je tu. Ikan kecil. Kita tengok lah. 3, 2, 1. Saya dapat plastik lah. Alamak, bukan ikan. Tak apalah, kita angkat dulu. Okay, kita sambung lagi mancing. Kita tengok ikan apa yang kita akan dapat ni. Kita tengok dia bergerak lagi. Tak apa, kita ikut je permainan dia. Kalau dia tenggelam, kita angkat. Tu je. Okay, saya tengok. Okay, dia okay, nampak macam tenggelam timbul, kita akan angkat. Kita akan tengok ikan apa yang kita akan dapat. Tengok dia punya permainan tu. Okay, kita tengok. Once dia dah tenggelam sikit, okay, dah boleh angkat. Terlepas lah pula. Tak apalah, bukan rezeki kita. Kita teruskan lagi kita punya mancing. Macam ni lah kalau kita kalau dia tak betul-betul tenggelam, memang dia tak lekat lagi lah. Okay, selepas tadi terlepas, kita teruskan lagi pencarian kita. Okay, harap dapat lah. Okay, seekor pun tak apa, dah buat ubat, dah nak balik lah. Okay. Sekarang ni dah lepas maghrib dah. Orang dah azan. So harap dapatlah seekor, cepat dapat. Tengok macam ikan dah, kalau tengok dia punya pelampung tu gerak-gerak macam tu, dah ada lah tu. Tapi mungkin dia tengah main-main dengan umpan, gitu. Harap dapat lah. Dapatlah, saya angkat je lah. Saya tengok umpan banyak mana lagi. Okay, ada lagi, kita letak je dekat-dekat lah. Tak jauh. Lagipun anak sungai ni dia tak dalam pun. So kita letak lah, kita tengok macam mana. Okay, saya mancing ni saya pakai batang salak yang sangat-sangat panjang. Okay, sebab sebenarnya kalau korang tengok dia macam dia macam ni. Macam agak curam lah. Ni pun agak curam ke bawah. Sebabnya saya pakai batang salak yang agak panjang. Okay. So sekarang kita still lagi mancing. Saya punya umpan pun still lagi bergerak ke sana. So kita tengoklah macam mana pengakhirannya. Tapi saya nak angkat lah. Saya nak letak sini. Saya nak letak dekat-dekat je. Okay, so kita tunggu dia hanyut. Okay, dia
pelampung tu hanyut. Kau tengok yang mana hijau tu kan, saya tunggu dia hanyut. Dia pergi ke mana dia nak pergi. So kita tengoklah. Okay, kalau mancing dekat anak sungai kecil macam ni mungkin dapat ikan kecil je lah. Okay, biasanya kalau dulu time-time maghrib macam ni, dia dapatlah ikan agak besar sikit, ikan keli ke, haruan ke. So sekarang ni ikan pun dah jarang, tak ada sangat dah. Tapi tak apalah, kita tengok dulu macam mana. Okay, kalau tak dapat, balik je, sambung balik esok. Sekarang ni saya dah rasa agak fed up lah. Saya rasa kalau tak dapat lagi dalam 5 minit, saya nak balik. Lagipun sekarang ni mungkin dah pukul 7.20 ataupun pukul 7.30. Nak tunggu lama-lama tak tahan lah. Okay, lagipun dekat je rumah saya sana je. Tak nampak. Dekat je, kalau jalan pun 20 saat je. Okay, nampak macam susah je ni. Macam dah tak, apa ni yang cakap, dah tak ada respon. Ok, sekarang ni saya decide saya nak balik je lah. Ok, kita angkat. Ok, mari. Saya rasa saya nak balik je, malas lah tunggu. Lagipun saya dah dapat siko. Ok, ni kan yang saya dapat tadi. Bolehlah buat ubat. Ikan kecil je ni. Ikan ni kalau goreng memang sedap. Tak nampak? Ok, jom kita bawa balik rumah. Ok, so terima kasih dah menonton video saya kali ni. Ni je lah rezeki saya mancing hari ni. Bye.